Jadi soalan pertama yang diajukan kepada guru tersebut adalah bagaimanakah beliau merancang pentaksiran sebelum sesi PDP dimulakan? Dan jawapan yang diberikan adalah guru tersebut merancang pentaksiran dengan merujuk kepada kurikulum prasekolah 2026 sebagai panduan utama. Dan seterusnya perancangan tersebut adalah selaras dengan penyediaan RPH iaitu rancangan pengajaran harian yang mana ianya berpandukan kepada 6 bidang pembelajaran yang ada. Dan pentaksiran yang dirancang tersebut adalah lebih menyeluruh dan ianya tidak terhad kepada aspek akademik sahaja, tetapi ia turut melibatkan perkembangan fizikal, sosial, emosi dan juga kemahiran motor. Dan seterusnya adalah guru menggunakan kaedah pentaksiran secara langsung. Contohnya seperti pemerhatian kepada aktiviti murid, dan manakala untuk tidak langsung adalah seperti hasil kerja dan juga rekod perkembangan. Contohnya kemahiran yang ditaksir adalah seperti kemahiran motor halus, contohnya seperti menggunting ataupun memegang pensel dengan betul. Dan berdasarkan kurikulum, guru akan mengembangkanlah indikator pembelajaran serta memperincikan kriteria pembelajaran supaya lebih jelas. Soalan yang kedua iaitu apakah kaedah yang digunakan oleh Cikgu Syafiqah untuk merekod perkembangan kanak-kanak. Jadi menurut Cikgu Syafiqah, beliau telah menggunakan rekod anekdot untuk merekod peristiwa penting dalam perkembangan kanak-kanak. Hal ini bagi membantu guru untuk mengesah perubahan tingkah laku dan kemajuan mereka. Contohnya, Cikgu Syafiqah ada murid autism yang di dalam kelas prasekolahnya. Jadi kat sini daripada awal persekolahan sehingga pertengahan tahun ini, Cikgu Syafiqah dapat melihat perubahan tingkah laku dan perkembangan murid tersebut. Seterusnya adalah rekod berterusan. Rekod berterusan ini dapat memberikan guru maklumat yang terperinci tentang aktiviti harian kanak-kanak. Cikgu dapat melihat bagaimana mereka mengadaptasi situasi kelas prasekolah tersebut. Contohnya, Cikgu Syafiqah ni menggunakan rekod berterusan dari pukul 8 hingga 12 petang, 12 tengah hari di prasekolah. Jadi, contohnya terdapat murid nakal di prasekolah Cikgu Syafiqah ni. Jadi, dia menggunakan rekod berterusan ini untuk melihat tingkah laku kanak-kanak ni sama ada dia boleh buat aktiviti PDP yang dirancang oleh cikgu tersebut. Jadi melalui rekod ini, cikgu boleh melaksanakan tindakan susulan bagi PDP yang seterusnya. Jadi selain daripada rekod anekdot dan juga rekod berterusan, guru juga menggunakan senarai semak sebagai salah satu kaedah utama untuk menilai perkembangan kanak-kanak di prasekolah. Jadi senarai semak ini bukan sahaja untuk membantu guru menilai kemajuan murid, tapi juga ia berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan setiap objektif pembelajaran dicapai. Jadi dengan adanya senarai semak ni, guru dapat melihat dengan lebih sistematik kemahiran mana yang telah dikuasai oleh murid dan kemahiran mana yang masih memerlukan bimbingan atau pengulangan. Sebagai contoh, dalam aktiviti memegang pensel atau gunting yang dikatakan oleh guru tersebut, guru tu boleh menanda, boleh mengetahui sama ada murid tu mampu melakukan kemahiran itu secara bebas ataupun dengan bantuan guru tersebut. Jadi, seterusnya, guru juga mengumpul hasil kerja dengan portfolio murid. Portfolio ni mengandungi aktiviti harian seperti melukis, lembaran kerja, menulis huruf atau nombor dan kerja tangan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi aktiviti ini boleh dijalankan secara rutin di prasekolah lah, dan guru ni boleh menggunakan portfolio ni untuk melihat perkembangan murid dari semasa dan ke semasa, termasuk kemajuan dalam kreativiti, fokus dan juga kemahiran motor halus mereka. Sebagai contoh, jika seorang murid mula-mula sukar untuk menyalin nombor dengan tepat, portfolio ni dia membolehkan guru ni mengesan peningkatan sedikit demi sedikit sehingga murid tu dapat menulis dengan lebih lancar. Portfolio juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan ibu bapa supaya mereka ni dapat memahami perkembangan anak mereka di sekolah dengan lebih jelas. Selain itu, guru juga memberikan maklum balas kepada murid melalui komen, tanda atau bintang pada hasil kerja mereka. Jadi maklum balas ini bukan sahaja untuk memberitahu murid ini tentang pencapaian mereka, tetapi mereka juga um,
Tetapi ini juga menggalakkan mereka tu untuk terus berusaha dan meningkatkan keyakinan diri. Contohnya murid yang berjaya menyiapkan aktiviti dengan baik akan menerima bintang, sementara murid yang masih memerlukan latihan akan mendapat komen yang membimbing mereka untuk cuba lagi. Jadi dengan cara ini, murid ini bukan sahaja belajar daripada aktiviti itu sendiri, tapi juga belajar untuk menghargai proses pembelajaran dan sentiasa termotivasi untuk mencuba aktiviti yang seterusnya. Jadi secara keseluruhannya, penggunaan senarai semak, hasil kerja dan portfolio serta kaedah maklum balas guru ni membolehkan pentaksiran dijalankan secara holistik dan berterusan. Kaedah ini dia memberi guru ni gambaran menyeluruh tentang perkembangan murid, membolehkan mereka merancang strategi PDP yang lebih berkesan dan memastikan ibu bapa dapat menyokong perkembangan anak mereka di rumah dengan lebih tepat. Seterusnya, soalan yang ketiga, bagaimanakah cikgu menganalisis data pentaksiran yang telah direkod? Guru menganalisis data pentaksiran dengan melihat perkembangan murid secara berterusan dari awal hingga akhir tahun. Guru akan membandingkan pencapaian murid untuk mengenal pasti sama ada terdapat peningkatan atau kekal pada tahap yang sama. Selain itu, cikgu juga merujuk kepada kurikulum yang telah ditetapkan, iaitu kurikulum persekolahan 2026. Analisis dibuat berdasarkan bidang pembelajaran setiap tahun seperti bidang bahasa, kognitif dan sosial. Contohnya dalam bidang bahasa, guru tersebut akan menilai sama ada murid mampu mencapai kemahiran seperti mengenal huruf ABC. Namun terdapat juga murid yang memerlukan masa yang lebih lama untuk menguasai kemahiran tersebut. Berdasarkan analisis terhadap jawapan temubual tersebut, dapat dilihat bahawa analisis data pentaksiran dijalankan secara berterusan dan formatif, iaitu dengan membandingkan perkembangan murid dari awal hingga akhir tahun. Pendekatan ini menunjukkan bahawa cikgu memberi tumpuan kepada kemajuan individu murid, bukan hanya pencapaian semasa sahaja. Hal ini penting untuk mengenal pasti sama ada murid menunjukkan peningkatan atau masih berada pada tahap yang sama. Selain itu, guru turut menggunakan kurikulum sebagai panduan utama dalam menganalisis data. Ini bermaksud penilaian dibuat berdasarkan standard pembelajaran yang telah ditetapkan mengikut bidang seperti bahasa, kognitif dan sosial. Pendekatan ini membantu memastikan pentaksiran adalah selaras dengan objektif pembelajaran. Baiklah, untuk soalan yang kelima, iaitu bagaimanakah cikgu melaporkan perkembangan kanak-kanak ni kepada ibu bapa. Apa yang saya dapat daripada tubuhan tersebut, cikgu tu bercakap bahawa kaedah formal dan portfolio rekod, iaitu dia beri bukti konkret tentang pencapaian kanak-kanak. Hal ini dapat membantu ibu bapa melihat perkembangan dari masa ke semasa. Yang kedua, dia juga menggunakan kaedah bersemuka atau contohnya seperti mesyuarat atau perjumpaan. Ia dapat bina hubungan kerjasama antara guru dan ibu bapa dan beri ruang untuk membicarakan dua hala dan cadangan intervensi. Yang ketiga pula ialah kaedah informal, contohnya melalui WhatsApp ataupun komunikasi harian. Dia dapat pastikan ibu bapa ni sentiasa terlibat dan mendapat maklumat segera sesuai dengan budaya komunikasi di Malaysia yang mesra dan pantas. Okey, yang terakhir ialah intervensi khusus, iaitu dia menunjukkan keprihatinan guru ni terhadap perkembangan individu. Ia juga dapat membantu ibu bapa memahami keperluan anak-anak dan langkah sokongan. Okey, baik. Secara keseluruhannya, proses pentaksiran prasekolah melibatkan beberapa langkah yang saling berkait, iaitu perancangan, pelaksanaan, perekodan, analisis dan pelaporan. Guru merancang pentaksiran berdasarkan kurikulum bagi memastikan keselarasan dengan objektif pembelajaran. Seterusnya, penggunaan kaedah seperti rekod anekdot dan senarai semak membantu guru mengumpul maklumat perkembangan murid secara sistematik. Data yang diperoleh dianalisis secara berterusan dengan mengambil kira pelbagai evidens seperti lembaran kerja dan pemerhatian semasa aktiviti bagi menentukan tahap penguasaan murid dengan lebih tepat. Akhir sekali, pelaporan kepada ibu bapa melalui kaedah formal, bersemuka dan informal membolehkan kerjasama yang erat diwujudkan dalam menyokong perkembangan kanak-kanak. Pendekatan pentaksiran yang menyeluruh ini memastikan setiap murid diberi perhatian yang adil dan peluang untuk berkembang secara optimum.